Ha, lagi. Ha. Tembak eh. Tembak. Main PUBG. Okey. Jangan ganggu. Geser kanan. Kanan. Ha. Mana. Tenang. Dah boleh duduk sini lah. Boleh? Boleh ya? Saya mau darah. Saya mau dah. Yaman Arab. Oh Arab. Bahasa Arab itu. Sini saya orang 3 tahun. Belajar. Saya berjaya. Sini tak tahu? Enggak tahu. Aku ni orang Minang. Oh, you? Minang. Padang. Indonesia. Oh, jadi di Indonesia tu di Padangnya. Di Padangnya, di kampungnya. Dia berarti dah Jawa. Tak tahu. Kok bisa tak tahu? Allah. No, tak tahu. Tak tahu. Tak tahu tu apa artinya? Saya orang asli. Saya orang asli Arab. Saya tak faham Indonesia cakap. Tak faham sih saya cakap. Melayu bisa. Sikit-sikit sama juga lah sikit-sikit bahasa Melayu. Oh, bahasa. Asli kat sini? No lah. Sini ngapain sini? Saya dari sini sekarang 3 tahun. 3 tahun. Saya belajar Queen, finish. Satu lagi semester, finish mau pergi Yaman. Mau kahwin. Saya nak tak kahwin tu? Relatif. Wajib ya? No Yaman. Sebenarnya wajib itu Arab, fardu. Saudi Arabia. Kalau kahwin itu fardu. No. Fardu. Bukan sunnah. Tahu? Yaman, Saudi sunnah. Ni lah. Yo dah. Alah kecil macam mana? Oh, come on. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah. Ya, salam kenal aja. Salam. Ada orang Minang. Minang? Ya. Oh. Terima kasih ya. Terima kasih. Oh my god！ 你看他身体也不多的哦，都是脚，应该脚最多。你看， Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Boleh duduk kat sini Pak Cik? Silakan. Boleh kenalan Pak Cik? Oh, Bahar. Joko. Dah lama Pak Cik sini? Oh, dah 5 tahun. Dah 5 tahun kat sini? Asli sini ke? Ya. Mana? Asli. Mana? Medan. Oh, di Medan. Tak sekampung lagi ke Pak Cik? Aku dari dalam Minang Pak Cik. Aku di kampungnya ada teman Pak Cik. Namanya Adira, Dorina, ada juga Pindo. Budak-budak tu di sana pada susah semua. Tak mau ke aku lah merantau ke Malaysia. Nama aku merantau ke Malaysia kan? Ayah sukses aku kan? Sekarang besok main ke Minang ya Pak Cik. Rencana aku minggu depan balik ke Padang. Pak Cik mau ikut? Oh boleh. Jadi aku jual Pak Cik sana ya. Apa ya? Jangan. Apa nak? Tak suka. Pak Cik lari ke sana tu. Ya, tak suka. Tak suka Pak Cik ya?
Dua-dua nak. Nanti kalau main ke Padang, main dia untuk tempat kita ya Pakcik. Ya, boleh. Okay. Terima kasih Pakcik. Akhirnya aku balik kampung juga. Selamat tinggal. Ini jiran Negeri Open dan Ekbet. Selamat jumpa bersama sahabat aku yang ada di kampung. Tuan-tuan dan puan-puan, sila ambil maklum bahawa tempat duduk di barisan 1 hingga 5. Celok. Ancak-ancak dia mak celok. Dia rancaknya sayang. Inyo celok pupu. Celok ayunya lancar lo celok agi itu. Makanannya rancak lo celok agi. Dia rancaknya Ozil. Rancak dia wak. Padi orang tak bahas tu nak pajari padi sebalah tu nak. Ya. Kau banyak rancak padinya Ozil. Besok Ozil mari ya besok. Mari ni sedap. Main mainan. Ya. Boneka ya. Jadi turun aku celok mak. Oh no! Bakok ciko bana padi din ko. Yang jarang model ko. Sebentar ko padi pajak tu subuh-subuh ko. Entah nang salah ko ya. Ko pupuk lain lah banyak. Dan namu tumbuh sebatang-sebatang yo. Meniko tahun dia mopek dia. Itulah kalau masalah pupuk jual air ala kebanjiran. Ala tabanam bi padi den. Bakok tumbuh-tumbuh tu kau banyak air tu ba. Panas aku dalam mobil ni. Macam di Indonesia aja. Malaysia sejuk. Aku pengen keluar lah. Tak bisa pula aku ni bukanya. Mana? Surat. Nah, ini turunin aja satu-satu dulu biar gak repot. Indah sangat lah di Indonesia. Tapi lebih indah lah di Malaysia.
Rumahnya bagus-bagus. Rancak-rancak pula. Nah, di sini. Rumpusnya tak elok-elok lah. Duduk sekali. Pusing pala aku lah. Aku kangen pula lah sama budak-budak tu. Cuma apalah kabar mereka sekarang? Namun tak bertamu. Ada Dorina, Adira, Risa, dan juga ada Pindo. Aku tak jumpa. Nak jumpa bukan tak jumpa. Malas lah nanti kotor sendal aku di sini. Taruh aja lah. Ini kira aja. Assalamualaikum Uniang. Waalaikumsalam. Uniang. Lu kenal tu Uniang sama awak? Darah tuh. Uniang. Si Bahar lah dulu pulang merantau. Bahar baru pulang mana baru Uniang? Lah si Bahar. Apa Uniang ya? Kau apa tuh sama jinjang kok? Jangan ngeburu Uniang itu bagus tentang awak. Mahal ini di Malaysia. Lah gagah bana lah juga bana apa nih rantau kau nak Ada kacamata kau cek lagi kok. Ini ada nampak Dorina. Dorina, oh Dori. Iyo. Inyo lah punya sawah kini sorang-sorang kini malah sibuk di sawah aja mainnya. Di pajah tu ya di sawah kasa panjangan aja. Dia ngajak ke Malaysia tak lama ni tu. Nyo sibuk manggaru burung aja di sawah karajunyo. Sama si Acik lah, si Adira. Adira masih ada di situ. Masih. Oh lah bini yo. Alun leng. Dari bini tarima. Lama itu tulang ni. Itu juga letaknya. Si Risa apa kabarnya? Risa tambah rancak. Tambah rancaknya kini. Aku ni pakai trompa tu mana? Iya ya. Iya tambah rancak je kini. Dia laki mah. Cocok lah. Yo kawan ya. Ini apa? Aduh. Berapa kau orang? Jadi dia Dorian sawah tadi. Yo, ini sawah sama Adira. Kayak apa calik? Yo, kau tadi ke sawah Dorian. Halo ya. Itu dia. Nih turik lah orang tu. Taraga dan nak mabomnya. Nampak ni masuk. Wah, Dan. Dibuka kaca set nak dia nampak ni. Ini sebenarnya rancak pada dengko kini ko ha. Kalau tuan batang ko iyo indak do ayu kurang kini ayunya banyak, pupuknya banyak loh dan utang pupuk mah batang ko di gudang pupuk mah. Ha mau pada yo. Pada dia rancak.